Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testing. Alright. Okay, apa khabar? Alright. Bagi yang masih lagi di dunia online saya nak share sikit tentang topik strategic planning based on pengalaman saya lah pengalaman saya, insyaAllah. Bolehlah pengalaman sikit. Okay. Sunday 821. Thank you very much. Alright. Okay. So, tajuk kita malam ni, founder sibuk tapi tak ke mana. Founder sibuk tapi tak ke mana. Sepanjang saya dengan founder-founder ni dengan founder-founder, memang saya sebenarnya salute sebenarnya dengan founder bisnes ni. Memang saya salute sangat. Sebab founder ni pertama sekali yang saya dapati ada vision, ada mission, ada passion sebenarnya. Sebelum mission dan vision tu ada passion. Jadi passion ni sebenarnya yang membuatkan seorang founder ni begitu seronok, begitu excited untuk membangunkan bisnes masing-masing lah okay, siapa ni? Nura Nurfa. Okay. Nurfa ke Nura? Macam ni sikit kabur sikit. Terima kasih join. Okay. So jadi seorang founder ni hasil daripada saya berkawan dengan founder ni, satu yang saya notice, founder ni dia ada keterujaan, dia ada impian and dia excited untuk membangunkan dia punya business lah. Of course, first terima kasih Coach Coach Khalidah Satar. Okay, saya nak berkongsi tentang strategic planning bagi founder lah. Jadi saya sambung balik saya punya ayat tadi. Founder ni seorang yang sangat excited. Okay, seorang yang sangat excited untuk membangunkan dia punya bisnes masing-masing. Ini satu benda yang saya sangat-sangat kagumi kepada founder-founder. Okay, mungkin anda juga adalah founder dan juga founder di luar sana. Dan itu adalah bagus dan sangat penting. Alright. Dan bagi founder-founder yang pada permulaan pada peringkat startup ke, permulaan bisnes ke, fokus utama tentulah pada sales dan marketing. Sebab apa? Sales dan marketing ni sangat penting sebab di situlah income. Okay, income bisnes tu akan masuk ke dalam bisnes kita lah. Okay. Tapi apa yang saya perasan ialah founder ni permulaan dia akan dia sanggup membelanjakan dia punya kewangan dia untuk belajar. Okay, untuk belajar, pergi ke seminar-seminar, berguru, coaching dan sebagainya, which is good. Ini adalah tanda seorang founder tu nak berjaya, bakal berjaya insyaAllah. Dan daripada situ dia akan menggunakan ilmu dia lah yang dia dapat daripada seminar, daripada Sifu, membangunkan bisnes. Right? So, dalam kegaraan mendapatkan sales dan marketing, okay, untuk founder-founder ni, akan sampai ke satu tahap di mana bisnes sales masuk laju. Okay, sales masuk laju dan di situlah cabarannya apabila
operasi dalaman tu tak mampu nak tampung permintaan servis ataupun produk yang dikeluarkan oleh founder-founder ni. Jadi apabila terlalu banyak sangat permintaan, internal proses tak mampu, proses dalaman tak mampu nak cope. Okey, tak mampu nak terima. Di sini yang berlaku. Dan kebanyakan founder yang saya jumpa dia burn out. Sampai ada kan founder yang beritahu saya, coach, saya nak berhenti lah coach, saya nak resign lah coach. So saya tanya balik, nak resign macam mana? Awak tu kan founder. Kalau staff nak resign, okey lah. Tapi founder nak resign macam mana? Kalau founder nak resign, siapa yang nak drive, nak pandu, nak bangunkan bisnes tu? Kan? Okay. Alright, terima kasih kepada yang baru join. Okay. Kita tengah berbincangkan tentang strategic planning. Alright. Jadi dalam burnout ni, sebenarnya founder sampai ke satu tahap di mana kita panggil tenggelam dalam proses. Founder tenggelam dalam proses. Sebab terlalu banyak sangat kerja. Banyak sangat kerja sehingga hilang priority. So, semua benda nak buat. Even kalau ada staff pun, tak clear. Tak clear staff tu. Dia nak buat apa. Dan reporting pun yang kebanyakan yang saya datang weekly meeting pun tak proper. Apa yang dibincangkan pun tak jelas apa yang nak dibincangkan. Meeting bulanan pun tak ada, hampir tak ada. So ini isu dia. So kalau meeting mingguan dengan bulanan tu tak ada, so macam mana? Kan? Jadi founder keep on busy lah. Sibuk. So bila founder sibuk tanpa tahu hala tuju, ini masalah. Ini akan bawa kepada burnout tu tadi. Okay. So apabila founder busy, bermaksud founder sedang melakukan operasi, sedang tenggelam di dalam operasi bisnes tu sendiri. Okey. Isu dia ialah dia nak ke mana? Ini isu dia. Sebab kalau kita sebagai seorang yang solopreneur ataupun kita hanya untuk membangunkan revenue ataupun untung saja, okey, kita boleh fokus pada untung sajalah, ataupun kita fokus pada sales saja. Tapi kalau kita adalah pendiri bisnes, hanya melihat kepada sales saja tak cukup. Okey, tidak memadai. Jadi dalam founder melakukan proses tu, founder perlu memikirkan ke mana dia nak pergi 3 hingga 5 tahun akan datang. Itu beza antara operasi dengan strategi. Kan topik kita strategic planning kan. Okey, kepada kawan-kawan yang join Bunga Mas, okey, Amal Nur Hayati, boleh share tak sikit apa yang anda faham tentang strategic planning? Kalau anda adalah founder, sudah tentunya anda sudah banyak berguru kan. Jadi cuba keluarkan balik apa maksud strategic planning. Jangan lupa tekan button share, like, jemput kawan-kawan kita yang sama-sama yang nak berkongsi ilmu kan, yang belajar ilmu. Sebab saya cerita ni adalah berdasarkan pengalaman saya melakukan konsultansi. Okey, kepada founder bisnes lah, pada owner bisnes yang di tahap SME. Okey, small medium enterprise. Maksudnya bukan usahawan yang pemula, bukan baru nak mula, tak, tapi dia dah quite established lah, saya kata quite established lah. Maksudnya staff pun dah ramai, 10 hingga 20 orang kan, range staff macam tu. Dan dah create jutaan lah setahun tu. Cecah lah sejuta ke atas. Jadi
inilah tujuan saya nak berkongsi ni. Mungkin ada di kalangan anda baru nak mula bisnes, tak ada masalah kan. Bagus sebenarnya kalau dapat dengar juga sharing ni. Okay, jangan lupa tekan share kan, like, share pada kawan-kawan supaya sama-sama dapat kita berkongsi ilmu. Okay, kemudian apa dia beza antara operasi dengan strategik? Okay, operasi ni ialah dia berceritakan tentang sekarang, keadaan sekarang. Okey, sekarang ni apa yang kita perlu buat? Apa proses-proses dia? Contoh, apabila founder bangun pagi, pergi dekat office, okey. So founder akan fikir, apa kena buat hari ni ya? Account buat apa? Jaranglah founder yang tanya tentang account ni. Team sales macam mana berapa leads berapa? Kan? Close berapa? Ini yang soalan yang selalu ditanya lah. Okey, tentang SOP apa semua jarang sangat, dan jarang sangat business owner yang memikirkan tentang SOP, sebab SOP ni dia sangat membosankan tetapi dia sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Alright. Okey, apa maksud strategik pula? Bila strategik, dia selalu bertanya, kenapa saya kena buat Kenapa saya kena buat operasi ni? Kenapa hari ni saya kena achieve sales sampai 20,000 contoh? Atau 200,000? Kan? Atau kenapa hari ni saya mesti cecah sales juta? Bagi yang dah progress lah. Kenapa saya sebut begitu? Sebab macam live sebelum ni yang saya berkongsi, kita dah lihat founder yang dah melakukan sales hampir 100 juta setahun pun tutup, tumbang, collapse. Organisasi dia besar kan. Sebab tu saya suka berkongsi tentang internal process ni. Saya jarang ataupun tidak akan sentuh banyak cerita tentang sales dan marketing, sebab saya beranggapan bahawa anda sudah pun mempunyai ilmu dan skill sales marketing yang bagus. Okey, dan lagi disebabkan oleh ramai sifu-sifu di luar sana yang mengajarkan ilmu sales dan marketing. Okey, which is sangat penting lah ya, sangat penting. Okey, dan apabila kita cakap tentang operasi dalaman, okey, sebagai contoh operasi dalaman ialah macam mana founder, okey, satu bisnes tu menguruskan tempahan ataupun menguruskan pembelian, order daripada customer. Macam mana customer service berfungsi. Alright, bagaimana cara terbaik untuk menguruskan stok supaya inventory tidak terlalu tinggi. Maksudnya apabila kita ada stok, kita kena make sure, kena pastikan stok tu bergerak laju. Okay, kalau stok tak bergerak laju, dia tertinggal kat dalam store, ini akan meningkatkan cost inventory. Apabila cost inventory meningkat, ini adalah meningkatkan perbelanjaan bisnes. Bila perbelanjaan bisnes atau kita panggil expenses, margin keuntungan bersih akan menurun. Faham ya? Bila saya sebut margin keuntungan tu menurun, anda faham ya? Kalau ada nak tanya soalan pun boleh. InsyaAllah. Okay. Membangun bisnes dan sales melalui seminar Sifu. Okay. Good. Alright. Komen belajar bisnes. Alright. Okay. Alright. Okay. So, bila sebut tentang Sifu, pada saya, okay, kita kena belajar. Tak ada pilihan lain. Bila kita
nak bangunkan bisnes ni, kita kena belajar. Kena berguru, kena keluar duit untuk pergi seminar. Ya. So, dan seminar banyak di luar sana. Sebenarnya, apa yang saya lihat ialah generasi sekarang anda sangat-sangat beruntung disebabkan terdapat ramai sifu-sifu yang menawarkan ilmu-ilmu perniagaan, ilmu marketing. Sangat beruntung sangat. Sebab tu kalau anda tengok sekarang ni, kalau cerita jutawan umur 20-an, 30-an ramai dah jutawan. Kalau masa saya, saya ni kira Gen X like kan, orang lama. So Gen X mungkin ada sikit Gen Y lah sikit kan. Masa saya dulu nak jumpa orang yang berumur 40 tahun jutawan susah, sangat susah. Tapi sekarang ni umur 20-an, umur 24, 25 jutawan pun dah ramai dah. Baik yang popular ataupun yang senyap-senyap. Sekarang dah ramai disebabkan oleh medsos banyak membantu. Jadi kepada anda, manfaatkanlah semaksimum mungkin. Belajarlah ilmu AI marketing, AI video, copywriting, marketing strategi, marketing funnel, sales funnel, customer journey. Banyak. Yang dulu, masa saya dulu memang tak ada lah ilmu ni. Saya pun belajar sebenarnya. Saya pun belajar jugalah saya pun belajar juga. Cuma saya fokus kepada, saya lebih berminat untuk fokus kepada internal business process. Saya lebih berminat ke situ. Bukan saya tak mau teruskan marketing. Nombor satu, pertamanya di pasaran sana ramai sifu-sifu yang telah menyentuh bahagian marketing. Jadi saya nak fokuskan kepada yang jarang disentuh, iaitu internal business process, right? Yang mana ini sangat-sangat penting dalam peringkat bisnes SME terutamanya. Benda ni sangat penting. Sebab apabila bisnes sedang menaik, macam saya katakan tadi, bila bisnes sedang menaik, sampai ke satu fasa di mana internal proses tu tak dapat nak cope. Tak dapat nak handle. Nak terima permintaan yang tinggi tu. Jadi untuk itu, founder perlu fokus kepada growth. Ini yang kita panggil fasa growth ni. Dia plateau sekejap. Maksudnya fokus tu bukan kepada peningkatan sales atau revenue, tetapi fokus dan investment business tu lebih kepada internal process. Untuk apa? Untuk the scale naik lagi. Sebab tu mula-mula memang fokus dalam bisnes, fokus pada sales dan marketing. Kemudian fokus kepada sistem dalaman. Tentukan balik ala tuju bisnes. Sesetengah usahawan ataupun founder memang dia sendiri tak ada niat untuk pergi ke lebih tinggi. Dia lebih selesa duduk keadaan yang macam tu, tak salah pun. Tak salah. Ini masing-masing. Ini masing-masing macam mana founder nak bawa bisnes tu ke arah mana. Alright. Subhanallah. Bidan Ikin, Masya Allah. Ada, kalau mungkin ada nak share something ke kan, boleh, jangan risau. Saya ni jenis yang kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Sebab saya bukan sifu. Saya konsultan yang melakukan konsultansi, yang bila saya buat tu, saya masuk dalam syarikat tu, saya akan duduk bersama-sama dengan founder, bersama-sama dengan tim dalam company untuk melihat segala
operasi dalaman bisnes untuk saya bantu. Okay. Dan saya punya range bersama-sama dengan founder ialah 15 bulan. Okay, 15 bulan. Sebab untuk membetulkan operasi dalaman ni dia bukan you pergi seminar 1-2 hari balik terus betulkan. Tak. Dia bukan semudah itu ya. Dia bukan semudah itu. Kena duduk, kena lihat dengan teliti satu persatu. Diagnose lah. Okay. Kita diagnose, bedah syarikat. Okay. Dan nombor satu yang biasa yang saya akan lihat ialah penyata kewangan lah. Ya, penyata kewangan. Okay. Untuk saya buat sedikit analisis. Dan penyata kewangan tu saya dengan founder saja. Yang ni tak melibatkan staff. So saya akan brief dengan founder, okay, analisa daripada penyata kewangan, daripada situ akan turun, saya akan pecahkan, kemudian baru melibatkan staff. So staff dia tak nampak lah tentang penyata kewangan tu Dia cuma fokus pada dia punya job scope, dia punya SOP dan dia punya KPI masing-masing. Wan Hariwa. Betul ke? Okay. Terima kasih join. Boleh bagi pandangan ataupun nak tanya soalan pun boleh. Okay. Alright. And then dari segi strategik, apa maksud strategik? Kalau berfikir secara strategik ni, maksudnya, okay, untuk tahun depan, tahun ni kita dah tackle segmen sekian pelanggan. Okay. Untuk tahun depan, kita nak tackle, nak tap segmen mana pula? Macam tu. Okay. Founder fokus kepada pertumbuhan dan ilmu marketing, AI, belajar strategi dan copywriting. Ya, betul. Alright. And then kemudian pemikiran strategik ni termasuk ialah berfikir macam mana dengan model sekarang? Adakah model bisnes kita sekarang ni relevan? Atau perlukah kita ubah model bisnes kita? Macam tu. So daripada model bisnes, daripada situlah datangnya model kewangan. Kita biasa dengar model bisnes kan? Tapi jarang dengar tentang model kewangan. Betul tak? Ya. Alright. Latifah. Okay. Alright. Latifah, terima kasih join. Alright. So, kemudian macam mana dengan struktur perjalanan operasi bisnes tu? Macam mana dengan kita punya team? Macam mana dengan kita punya staff dalam syarikat? Adakah mereka bersedia untuk menerima perubahan? Sebab kenapa perlu berubah? Disebabkan market berubah. Okay. Ada beberapa perkara. Ada 5. Okay. Ada 6 perkara yang menyebabkan, yang menjejaskan bisnes. Right? Ini faktor luaran. Kita panggil pastel analysis. Nombor 1, politik. Okey, keadaan politik semasa akan memberi kesan terhadap bisnes. Okey. So kalau dalam keadaan sekarang ni, kalau anda sebagai founder, memang anda rasa sangat. Okey, politik dalaman. Macam mana politik dalaman ni? Masya Allah, Coach Zarita Kasim. Jomlah. Joinlah, saya jemputlah Coach. Bagi kita borak-borak Coach. Kita borak-borak tentang strategic planning. Di malam-malam yang indah ni. Okay, bersama kita punya founder-founder hebat. Alright. So, okay, saya sambung balik. Perkara yang memberi kesan terhadap bisnes. Okey, daripada luar. Okay, nombor 1 tadi, situasi politik. Situasi politik juga menyebabkan pelabur luar negara masuk ke dalam negara. Pelabur daripada luar masuk ke dalam negara. Okey.
atau pelabur yang sudah ada di dalam negara keluar. Okay, politik. Alright. Nombor 2. Pastel. P, E. E ialah ekonomi. Keadaan ekonomi juga akan memberi kesan terhadap bisnes. Adakah harga barang naik? Adakah inflasi menaik atau menurun? Okay. So, ini semua memberi kesan terhadap bisnes. Okay. Saya tak perlu kupas panjang-panjang lah. Cuma nak bagi brief. Okay. Brief. Pemahaman saja. Okay. And then kemudian yang ketiga, tadi kita kata apa? Politik. Kedua, ekonomi. Ketiga, S, iaitu sosial. Macam mana keadaan sosial dalam negara ni? Masyarakat kita macam mana? Dekat Malaysia ni macam mana? Sosial kita di sekeliling macam mana? Itu juga memberi kesan kepada bisnes kita. Right? And then PES, T. T ialah teknologi. Okay? T ialah teknologi. So, apakah teknologi yang ada? So, sekarang ni AI. Adakah kita punya bisnes ataupun founder-founder yang ada, maybe anda sebagai founder, adakah anda menggunakan AI? Sudah mula menggunakan AI? Ataupun baru terfikir macam mana nak implement AI ke dalam bisnes? Right? Contoh, penggunaan AI ni akan menjimatkan kos operasi dengan sangat banyak. Sekarang ni kita ada agent AI. Ada AI yang berfungsi sebagai personal assistant. Okay. Ada agent AI yang berfungsi sebagai admin. Ada agent AI berfungsi sebagai staff account. Okay. Customer service dah ada dah. Okay. So, adakah anda sebagai founder dah masukkan elemen ni semua? Alright. Dan yang okay, PES, T, teknologi, okay, L ialah legal. Okay. Hari ni kita banyak tengok, okay, bisnes yang naik, tapi dia sangkut legal. Okay. Contoh, Intan Mulyana. Okay. Terima kasih join. Okay. Kita sedang membincangkan, berborak-borak tentang strategic planning. Okay. Ataupun operasi dalam bisnes. Adakah sesibuk-sibuk founder itu berada di tempat yang sama atau sedang berada menuju ke satu arah? Alright. Okay, berbalik kepada isu legal tadi. Saya perasan masa mula-mula dulu masa mula-mula awal-awal vape masuk ke Malaysia. Masa tu saya sedang memberikan training lah kepada usahawan. Saya bersama kawan saya lah dalam guerrilla marketing masa tu. Tiba-tiba vape masuk. Bila vape masuk, ramai ada orang yang sanggup dah berhenti kerja dah. Okay. Kawan saya tu dia tentera, berhenti tentera sebab nak bisnes vape. Tapi disebabkan faktor legal tu tadi terhenti habis. Masa tu vape belum dilegalize lagi, belum dilegalkan lagi. Jadi apabila kerajaan interfere, bila faktor legal tu pada waktu itu tidak menghalalkan vape dijual, habis. Bisnes tu habis terus. So, faktor legal kena hati-hati. Okay. Sebab tu bisnes ni bukan sekadar sales dengan marketing sahaja, bukan. Okay. Semua benda ni kena tengok. Okay. Dan faktor yang terakhir sekali ialah environment. Bagaimana environment? Contoh environment, keadaan udara, okay? Keadaan persekitaran, adakah membenarkan bisnes itu adakah membenarkan bisnes itu berkembang. Right? So, itulah di antara faktor-faktor luaran yang memberi kesan terhadap bisnes. Alright. So, okay.
kenapa satu-satu bisnes, okay, dia tidak akan grow, tidak naik tanpanya strategic planning, tanpa ada memikirkan strategic planning. Okay. Dia bercakap ni memang senang okay. Nak buatnya tu. Okay, nak buatnya tu. Right? Okay. Pertama sekali, tidak ada visi. So, bila tidak ada visi, keadaan organisasi ataupun bisnes tu dia akan dia akan stagnan. Dia akan stagnan. Nari, Masya Allah. Lama tak jumpa lah Nari. Macam mana sihat Okay. So, ini sekarang ni saya tengah share tentang strategic planning. Okay. Kenapa pentingnya strategic planning untuk usahawan SME lah sebab saya based on pengalaman saya melakukan konsultasi kepada usahawan SME. Okay, dia bukan usahawan baru, usahawan SME. Right? And then kemudian apabila tidak ada strategic planning, maksudnya priority tu kurang. Dia memang ada. Ini perbualan saya dengan kawan-kawan saya yang sama-sama buat consulting lah daripada company yang berbeza lah. Memang ada sesetengah usahawan yang asal boleh buat duit. Dia punya matlamat dia berbisnes asal boleh buat duit. Tak kisah. Bidang dia ke, di luar bidang dia ke, asal ada peluang untuk dia buat duit, dia akan masuk. Jadi yang ini memang dia tak ada strategic planning lah. Dia boleh jadi jutawan lah. Dia boleh banyaklah duit dia. Kan? Itu kelebihan dia. Okay? Kelebihan masing-masing usahawan. Tapi kalau yang macam ni, dia memang tak perlukan strategic planning. Ini macam firefighting lah. Ataupun opportunist. Nampak peluang grab. Walaupun benda tu di luar bidang dia ke, di luar daripada dia punya core, kan, nampak peluang dia grab. Okay, rezeki. Apa salahnya kan? Okay, so tak ada salah. Okay, tak ada salah. Itu masing-masing. Matlamat masing-masing. Cuma bila saya sharing tentang strategic planning ni, maksudnya fokus kepada SME lah. Fokus kepada SME. Alright. And then lepas tu okay, saya patah balik. Apa maksud strategi? Kita selalu sebut strategi kan. So, boleh share tak apa maksud strategi? Boleh tak? Boleh share tak? Kawan-kawan boleh share tak apa maksud strategi? Okay. So, jangan lupa tekan button share. Tekan pada share. Semoga kawan-kawan kita di luar sana boleh join lah. Okay. Okay, Zain Zoro Abidin. Okay, alright, terima kasih join. Okay, kita dah di penghujung ni. Alright. So, strategi ni maksudnya ialah bagaimana kita nak bergerak daripada point A ke point B. Itulah strategi. Sama ada kita nak bergerak lurus, bergerak berpusing-pusing dulu, okay, ke kiri kanan, tak kisah. Semua itu adalah strategi. Dan tidak ada betul, tidak ada salah. Yang penting ialah founder faham kenapa dia buat benda tu. Kenapa dia buat begitu. Kenapa dia melaksanakan strategi tu sedemikian rupa. Ya. Dan yang benar-benar faham adalah founder sendiri. Founder sendiri. Macam saya sebagai konsultan, okay, saya membantu founder. Okay, saya membantu founder supaya menyediakan atau melancarkan operasi dalaman bisnes supaya founder boleh grow lagi. Sebab ramai founder yang saya jumpa dia memang tak boleh grow. Bukan dia tak nak, dia nak grow. Okay? Dia nak besarkan lagi tapi tak boleh. Disebabkan oleh isu-isu macam ni lah. Operasi dalaman, satu. And then team tak ready. Kan? Teacher Nat, terima kasih. Join. Okay. Jadi, saya datang untuk membantu. Ya, saya bantu
menyediakan supaya reduce the bottleneck lah panggil. Okay, bottleneck ni maksudnya operasi-operasi yang menyekat daripada satu operasi kepada operasi yang seterusnya. Okay, sekatan-sekatan tu kita reduce supaya dia akan meningkatkan kelancaran bisnes memberikan nilai, okay, di sepanjang value chain tu. Value chain, rantaian nilai tu, okay, daripada mula sampailah kepada pelanggan akhir, okay, and customer. Alright. So saya rasa itu sahaja dulu ya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi insyaAllah di live yang akan datang. Alright. So kita jumpa lagi ya. Alright, terima kasih pada yang join ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.